Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada warga SK Bandar. Bersama saya, Ivy Alisha dalam berita TV PSS SK Bandar hari ini. Bulan Ramadan yang penuh keberkatan menjelma lagi. Bagi menyambut kedatangan bulan mulia ini, Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab telah menganjurkan majlis pelancaran Ihya Ramadan dan Bulan Panitia bagi tahun 2026. Majlis yang bertemakan pengukuhan rohani dan sasiah ini telah berlangsung dengan meriah di Dewan Ibn Sina. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bersama rakan setugas saya, Nur Damia Kalisha yang kini berada di lokasi. Silakan. Terima kasih Ivy Alisha. Kini saya berada di perkarangan Dewan Ibnu Sina, SK Bandar. Suasana di sini cukup harmoni dengan kehadiran murid-murid dan guru-guru yang bersemangat. Seperti yang kita sedia maklum, program ini bertujuan untuk menyuntik kekuatan rohani dan mentransformasikan akhlak murid melalui kecintaan terhadap Al-Quran. Pelancaran Ihya Ramadan adalah untuk menyuntik kekuatan rohani dan mentransformasikan akhlak murid melalui pembudayaan amalan sunat serta kecintaan terhadap Al-Quran dalam suasana sekolah yang harmoni. Program ini juga bertujuan membangkitkan empati dan kesedaran sosial menerusi amalan bersedekah, sekaligus melatih disiplin diri serta jati diri yang kental selaras dengan tuntutan syariat Islam. Antara objektif program ialah memupuk sikap pemurah dan prihatin terhadap golongan yang kurang bernasib baik melalui amalan bersedekah. Baru sebentar tadi, Tuan Guru Besar Encik Ramzi bin Ismail telah merasmikan majlis ini, mengukuhkan ukhuwah sesama warga sekolah menerusi aktiviti kerohanian yang dijalankan secara bersama-sama dan harmoni. Jom kita ikuti temu bual ringkas bersama salah seorang guru program. Assalamualaikum dan selamat pagi Ustaz. Bersama saya hari ini ialah Ustaz Faizul. Ustaz, boleh saya minta ulasan sedikit tentang program hari ini? Boleh, silakan. Ustaz, apakah harapan utama pihak sekolah dan panitia melalui pelancaran Ihya Ramadan ini, khususnya dalam membentuk jati diri murid-murid di SK Bandar? Terima kasih atas soalan. Harapan utama program ni ialah untuk membuatkan murid kita berakhlak mulia, berdisiplin dan yang penting mempunyai sasiah diri yang tinggi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sekian laporan saya dari Dewan Ibnu Sina. Terima kasih Nur Damia Kalisha. Semoga Ramadan tahun ini membawa transformasi positif buat kita semua. Saya, Ivy Alisha, sehingga kita berjumpa lagi dalam laporan akan datang. Assalamualaikum.